dekat rumah yang diorang panggil Film Stadio, ya? Cakap biarlah betul. Bukan Film Stadio, Film Studio dah. Tak, dengan tu pun dekat-dekat nak sama, bukan? Besar ya? Besar rumah ni. Tu pun lagi dah tu. Mana? Tu, belakang. Wah, ada lagi belakang. Wah, inilah dia gambar yang diorang nak sunting. Mana? Cakap biarlah betul. Jangan bilang sunting. Shooting lah, bodoh. Shooting. Ini. Dia orang tengah buat gambar setan. Setan? Jangan-jangan yang berlakon pun setan ni. Bodoh! Asisten director pun bodoh. Kau ni asisten director apa? Kau nak mampus ya? Aku suruh cari orang yang gagah. Bukan barang kurus macam ini. Tuan Direktor, inilah orang yang gagah. Gagah? Gagah kepala otak engkau. Apakah nasib kau pun jadi asisten director? Tuan Direktor, inilah betul-betul orang gagah, Tuan. Sekali dia makan nasi boleh habis 5 pinggan. Itu bukan gagah, itu gelojo bodoh. Ini macam nak jadi hang tua. Cuba lihat. Air. Hang tua pakai sepatu. Sudah suruh dia pulang. Tuan Doktor, kalau saya tak boleh jadi hang tua pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang jebat. Nak jadi hang jebat? Mampus. Kali orang ketis, bertabur tulang rusuk engkau semua. Sudah, pergi. Lalu. Saudara tak usah berkecil hati lah. Ini direktor memang angin satu badan. Tapi hatinya baik. Tuan Asisten Direktor, kalau saya tak boleh jadi hang jebat pun tak apalah. Kasihlah saya jadi hang kebun. Hang kebun belum ada pelakonnya. Tapi kalau jadi hang kebun, tak boleh pakai keris. Mesti pakai cangkul. Cangkul pun cangkul lah. Mari ikut saya. Macam-macam hang ada dekat sini, ya? Din, kau pergi tanya dengan bayi tu. Tak siapa nak tanya? Itu, bayi tu. Oi, ini wayang gambar pusing tak? Ulu pun tersampuk kak? Sudah dah, mari kita balik dah. Ini dia orang semua banyak angin dah. Mari dah. Orang nama si orang Melayu. Iki hadap pun tak tahu. Orang mereka panggil, hoi, hoi, hoi. Saya ni apa, batu ke, kayu ke. Alamak, Bengali itu bahasakan kita dah. Memang betul dia cakap. Engkau tu mana ada bahasa. Panggil orang, oi, oi, oi. Bahasa menunjukkan bangsa tau. Adang Kodin. Engkau juga sama. Tadi kawan tu sampai meludah pun. Tapi Tuan Singh. Saya bukan tuan, saya jaga. Mr. Singh. Kita 3 orang datang mau minta kerja. Siapa-siapa kita mau jumpa? Jumpa sama manajer. Manajer siapa? Nanti ya. Encik Ahmad. Encik Ahmad. Tolong bawakan 3 orang jumpa manajer. Saudara nak jumpa manajer? Ya, saya. Baiklah, ikut saya. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mr. Singh. Terima kasih. Singh, isteri 3 orang apa dia mau? Dia mau minta kerja lah. Ini macam dia muka mau jadi film star kah? Lupa satu lah. Baru orang minta kerja lah macam-macam cakap. Macam lebih bangsa mau maju. Alamak, Singh. Lu bahasa sama gua nampak ni, Singh. Bukan bangsa. Lu biar nasib lu makan. Dia biar nasib dia makan. Apa salah kalau makan sama-sama? Halo? Okey. Kau bawa balik lori itu sekarang juga. Ya, sekarang juga. Kalau lori itu tak boleh jalan, kau pikul lah. Masuk?
Tuan Manager. Ha? 3 orang ni nak jumpa sama Encik. Ha, duduk. Atas apa kamu duduk? Atas kursi, Encik. Aib, Encik tak nampak ke ni kursi? Ada filem. Siapa tak nampak, tanda dia nak mampus. Pendek umur. Oh, nampak. Cantik, eh? Cantik. Ha? Kau nampak, teman? Kau tak nampak? Pendek umur. Kau nak mampus jadi suaranya ni, ha? Oh, saya nampak, Encik. Saya nampak. Cantik, ya? Cantik, cantik. Dari mana awak dapat kursi itu? Di mana dapat konon? Kursi ni kan Encik yang punya. Oh, iya tak iya. Baru saya ingat. Semalam saya beli dari pajak gantung. Sudahlah. Jangan duduk kursi itu lagi. Kursi itu dah berlampuk. Nanti awak jatuh. Ya, Encik. Awak bertiga ni apa hajat datang kemari? Kita bertiga ni nak jadi film star. Film star? Ya. Oh. Dulu ada pernah berlakon? Andai dia pernah. Dulu pun ada pergi sekolah juga, ya? Baiklah. Awak? Sekolah pas darjah berapa? Sekolah Melayu pas darjah 5, Encik. Sekolah orang putih pas darjah 4 suku, Encik. 4 suku? Mengapa pula dengan suku-sukunya itu? Pasal 3 bulan saya masuk belajar Jepun Etek Melayan, Encik. Awak macam mana? Oh, saya atas lagi dari dia, Encik. Sini Cambridge? Yang Cambridge, ya. Atas lagi, ya. Atas yang macam mana pula tu? Atas pokok. Atas pokok? Iya, Cik, pasal dari kecil-kecil dulu bapak saya selalu suruh saya panjat pokok. Awak macam mana pula? Saya, bawa lagi pada dia, Cik. Bawa burung? Bukan, Cik, bawa lagi. Bawa lagi? Bawa yang macam mana? Bawa tanah, Cik. Bawa tanah? Iya, Cik. Sebab dulu saya ganti kerja bapak saya. Gali lubang kubur. Entah macam mana. Bila saya lihat awak bertiga ni, berkenan lah. Baiklah. Ahmad? Ya, Encik. Awak bawa surat ini, awak kasih sama direktur Ahmad Nisbu, ya? Baik, Encik. Suruh dia screen testkan 3 orang ni, ya? Baik, bawa surat ini. Saudara, main ikut saya. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Dialognya sudah bas nih. Sampai sini. Saya dapat. Cik Asimah? Dah. Sudah. Yang kita Kadnya sampai di mana? Sampai sini lah, ya. Siap, Tuan? Siap, bagus. Asimah sudah faham itu dialog semua? sudah. Bagus. Kalian sudah mengerti itu dialog semua? Ya. Marah betul. Ambil tempat masing-masing. Ready for take? Kamera ready? Silent! All right. Camera! Running! 1, 2, 3, take 2. Action! Keluar! Keluar kau dari sini! Perempuan yang tak kenal dulu tu! Keluar kau dari sini! Ampunkanlah Adinda, wahai Kanda. Adinda berjanji, Adinda tidak akan membuat kesalahan ini lagi. Ampun? Aku tidak akan ampunkan dosamu dari dunia sampai akhirat. Keluar kau dari sini! Keluar! Wah, betul punya marah kawan tu ya. Awak tak boleh cakap lah. Kalau Kanda nak mengusir Dinda dari sini, kemanalah yang Dinda nak menumpang diri, Kanda? Aku tak peduli apa yang akan terjadi pada diri kau. Kalau kau tak mau keluar, aku akan pancung leher kau.
Sampai hati Kanda nak mancung Dinda. Sampai hati Kanda. Sampai hati? Kau juga sampai hati membuat aku begitu. Bukankah kau tahu kelukaan aku ialah belacan? Kenapa kau masak sayur asam tak mau campur belacan? Sekarang aku akan pancung leher kau. Apa punya laki? Patah belakang saja pun kau nak pancung dia ke? Apa su? Engkau sememang manusia luar jana. Sanggup kau menggunakan kekerasan terhadap wanita. Baik kau minta maaf kepada dia. Minta maaf? Engkau tak minta maaf, lebam biji mata kau. Ini apa ni? Gila ke? Sanggup kau mengatakan aku gila? Kau bikin rosak kamar aku ya? Oh, kau main kasar ya? Belum kena sudah jatuh ke? Jangan main bangsat kau. Oh, 2 lawan 1 ke? Kasih ada orang one by one. Oh, awak fikir awak punya lubang hidung besar saya takut ke? Ya, apa dah kau? Kau ni bikin sibuk je. Kan orang berlakon filem. Berlakon filem pun berlakon lah. Apa pula nampak sebelacan ni sampai 2 orang nak memancung-mancung? Dah cerita dia macam tu apa nak buat? Cerita dia macam itu Ramli. Bikinlah cerita lain. Cerita emas ke? Cerita ayam ke? Cerita ikan belaga ke? Cerita kumbang terbang ke? Tak boleh? Kau 3 ekor, nampak itu putu besar tidak? Nampak. Nampak ya? Dengan perintah aku, get out! Get out! Nanti dulu Tuan Direktur. Jangan marah Tuan Direktur. Ini 3 orang dia tak tahu tentang hal syuting Tuan Direktur. Tapi ini ada surat daripada manajer Kemat Hasan beri. Oh, ini 3 ekor mau screen test ya? Ya, itulah kita nak tahu. Ya. Haji, Tuan? bikin dialog, kasih ini 3 ekor. Baik Tuan. Makcik, Ya. bawa ini 3 ekor pergi make up. Baik Tuan. Macam setan. Sadar? Sarisman, bangun. Hashima, mari. Sekarang kita mulai kembali. Tak boleh, Tuan. Kenapa? Ini macam saya kena TB. TB? Nasib baik aku mengelak. Kameraman ready? Siapa kau? Kamera? Running. 1-1, take 3. Action! Berapa banyak bomba yang Tuan... Apa? Apa dah? Kau tengok aku lawa tak? Jangan bising dah. Orang tengah belajar dialog lah. Berapa banyak bomba? Bomba lagi yang dibawa. Awak jangan mengaku. I say, Ramli, bukan melawak Ya, kau ni. Tuan. I say. Ramli. Ya. Siapa kau? Aku King. King apa? King Kong. King Kong, kepala otak kau. Aku tengah ada belajar dialog. Kau orang bising, ha? Ramli, Ya. kau tahu aku siapa? Belum tahu. Siapa kau? Akulah keturunan raja. Raja mana? Raja Kapo. Air Raja Kapo. Ya. Kenapa muka kau macam tepung goma? Ya, apa dah goma? Saudara, apalah sudah jadi? Dialog sudah apa? Sudah jadi. Mari. Direktur panggil. Mari ikut saya. Air Raja Kapo. Ya, King Kong. Director panggil. Silakan. Ya, hamba rakyat bersedia. Hamba tak akan kembali sangat. Tak kesedai. Apa yang kesedapan? Mari dekat director dah panggil dah. Ramli, cepat-cepat badan aku apa dah jadi dah. Kenapa kau ni? Aku meletak. Rasa macam terkencing. Suruh simpan kata suruh. Tunggu. Ada makan ke? Lekas dah. Jess, Ramli. Darah gumuru aku dah datang dah. Asyik nak terkencing lagi lah. Kau pergi dulu lah. Apa ini? Jadi orang tu bagus. Tapi walau macam mana pun cubalah dalam. Kalau percaya kita ambil. Kalau tak percaya apa keluar. Saudara Maji, Tuan, mana ada setan-setan tu? sudah datang, Tuan. Ai? Ini cakar kapur. Pedak, Tuan. Ya, ini macam rahsia yang terlepas. Baru turun dari bulan, Tuan. Itu misai ke tanglung? Yang ni, Tuan. Ni saya pun boleh, tanglung pun boleh, Tuan. Sudah,
Kau dah hafal dialog semua? Sudah, Tuan. Cuba kau cakap aku dengar. Wahai adindaku yang cantik rupawan, masih teringatkah Dinda semasa kita bercengkerama di bawah sinaran bulan purnama? Bagus, bagus. Kau ambil tempat di sana. Sana, Tuan? Ya. Baik, Tuan. Ya. Ready, Putih? Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera! Running. Screen test 1, take 1. Action. Oh. Bodoh. Oh. Cut. Kenapa engkau tak cakap Bahlul? Aku cekik kau. Tuan suruh saya action. Tuan tak suruh saya cakap. Orang suruh action, lain kali cakap. Oh, macam kah? Bodoh. Kecil-kecil tak nak mampus. Sudah besar menyusahkan orang. Ya. Take 2. Kamera ready? Ready, Tuan. Kamera. Running. Screen test 1, take 2. Wahai dindaku yang cantik rupawan, Kanda masih terbayang semasa kita bercengkerama di bawah sinaran lampu minyak tanah. Kau, mengapa kau cakap di bawah lampu minyak tanah? Pasal malam tadi hari nak hujan, Tuan. Saya tunggu. Bulan tak timbul-timbul. Bagus, Tuan Direktor. Bagus. Inilah pelakon komedi yang kita nak cari sekarang, Tuan Direktor. Sudah, cukuplah. Suruh dia melingkup. Panggil yang lain pula. Seksa aku dah habis. Kamu dah hafal dialog? Sudah, Tuan. Cuba cakap. Wahai adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu hitam ikal mayang. Bagus. Sekarang kita mulaikan. Pergi ambil tempat. Tapi Tuan, kasihlah saya satu perempuan. Tak ada perempuan saya tak boleh berlakon, Tuan. Perempuan? Tak payah. Umar. Umar pun boleh jadi perempuan. Umar, mari. Tuan. Duduk. Awak ibaratkan dia perempuan. Baik, Tuan. Masa awak berlakon, pejam mata, ya? Pejam mata. Ya. Baik, Tuan. Cara-cara awak mengeluarkan perkataan dengan penuh perasaan awak. Baik, Tuan. Bagus. Kamera! Ready, Tuan. Running! Screen test 2, take 1. Action! Oh, adindaku yang cantik jelita, hidungmu mancung bagai seludang, rambutmu apa lagi Demi? Oh, rambutmu hitam jambul di depan, berbaju bunga seluar yengki, berkaki ayam. Oh, adinda, lihatlah muka Kanda yang putih melepak. Apa kau bikin dialog sendiri, ya? Siapa tu di sana? Oh, adinda, Kanda tahu siapa itu? Itulah perompak yang mau merompak adinda daripada tangan ke Kanda. Apa? Kau bilang aku perompak? Aku Direktur Ahmad Nisbu. Kau jangan coba hendak menyamarkan diri sebagai direktur. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. Cut! Ini pun bagus, Tuan Direktur. Sungguh tak disangka-sangka. Kedua-duanya sama-sama bagus.
Ini pun bagus juga. Sudah pergi. Panggil setan yang pengawisan. Baik, Tuan. Cik Sudin. Oh, Cik Sudin. Mana Cik Sudin? Nampaknya lama-lama aku nak masuk Tanjung Rambutan. Cik Sudin. Cik Ramli. Nampak Cik Sudin tak? Sudin? Ya. Dia dah hilang ni. Sudin dah hilang. Dari tadi tak ada. Mana dia pergi? Kenapa dah kau sembunyi dekat sini, Din? Hamdi, aku tak mau screen test lah. Aku nak balik dah. Kau juga yang ajak kita datang sini. Sekarang kau tak mau. Ramli, kau tak tahu. Aku sudah 5 kali buang air kecil. 3 kali buang air besar. Lama-lama tak ada air nak buang. Sudah, Ramli. Hai. Tuan, ini dia. Mengapa mata kau berbungkus, syaitan? Setan baru balik operasi, Tuan. Operation? Mana kau bayar dialog? Mengapa kau takut? Bukan takut, Tuan. Segan. Baik. Mari, ikut aku. Di sini. Kau lihat apa yang aku bikin. Hei, Hang Jebat! Hei, Hang Jebat! Tunggulah. Aku bikin. Kau tengok. Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun menyerah. Kalau tidak, aku naik bunuh kau. Senang. Senang? Senang, Tuan. Boleh? Boleh. Ambil tempat. Ambil tempat. Mana? Sini. Ya. Nanti. Baik. Siap? Ya. Ready for take? Kamera. Running. Spin test 3, take 1. Action! Hei, Hang Jebat! Lebih baik kau turun. Jikalau kau tak mau turun, kau tunggu di sana sampai aku datang. Kau sudah tahu yang aku tunggu sama kau berapa lama dekat sini, Jebat. Dan kau sudah tahu yang berapa kali aku sudah terbuang air besar. Ini pun ada rasa macam terkucil nak terkeluar. Aku tahan, Jebat. Dengan ini sudah hampir 7 kali. Gad! Apa yang kau merepek ni, syaitan? Angin sungguh kot berkali lagi ada, Tuan. Bagus, Tuan Direktur. Mereka bertiga sangat pandai berlakon. Dan Tuan Direktur mengambil screen test pun sangat bagus. Ini macam bagus. Ya, bagus, Tuan Direktur. Kamu bertiga? Kemari. Baik. Saya lihat kamu bertiga ini sangat pandai berlakon. Dari hari ini, kamu bertiga akan diambil bekerja di studio kami, Malay Film Production, sebagai seniman. Mulai hari ini juga, kamu bertiga sesuai kalau saya gelarkan Bujang Lapu. Mari kita ke office, kita boleh sign kontrak. Mari. Baik, Tuan. Baik. Apa dah? Lain yang disuruh, lain yang kita buat sudah jadi seniman ke? Itulah nasib. Seniman Bujang Lapu. Seniman Bujang Lapu. Sengguguk kau dah habis? Hilanglah. Agaknya di negeri Cina sekarang ni musim sejuk je, Salmah, ya? Barangkali lah.
Salma, hari raya ni dah dekat. Cik Salma tak buat kuih kah? Entahlah. Tak tahu cakap apa lagi, Salma. Cik Ramli? Ya. Kalau matanya marah tak? Tidak. Cik Ramli, pernahkah Cik Ramli duduk dengan perempuan macam ini sekarang? Macam ini? Selalu. Tapi dekat lagi macam ini. Dekat? Ya. Kadang-kadang bila saya susah hati, perempuan itu dia peluk saya. Dia cium saya, Cik Salma. Bencilah. Cik Salma? Cik Salma marah kah? Siapa perempuan tu? Nenek saya. Masuk angin keluar asap. Hei, apa dah jadi kau orang ni? Mana kau dah pergi lah? Besok nak syuting kau tak baca dialog ke? Cari Mambang ke? Mambang kepala otak engkau. Aku baru balik dari belajar dialog. Baru balik dari bawah pokok. Belajar dialog dengan Cik Salma. Pelan-pelan cakap dah. Hei, yang korang ni menyumbat-nyumbat telinga ni kenapa? Dah bertibiat nak mampus ya? Ini semua kanan kiri memekak. Aku tak dengar apa-apa pun. Sudah buka lah. Tak ada apa-apa. Ini barulah aman sikit. Aman apa? Sekejap lagi kau dengar lah. Patik tak sama. Pasal ni. Sudahlah bang, kita berhenti. Orang sebelah mengarut tu. Peduli apa? Kita pergi bilik kita suka lah. Sudahlah bang, nanti gaduh pula bang. Peduli apa gaduh? Oi, kau fikir bilik ini bapak kau yang sewa kah? Bilik ini pun bukan bapak kau bayar. Tapi timbang rasa sikitlah sama jiran sebelah menyebelah. Kalau kau tak mau bising-bising, kau pindahlah balik hospital. Sayang, sakit sayang. Tina,
Tina sayang, kenapa Tina? Ngora bertebiat, nak mampus. Sabar Tina, sabar. Mengucap Tina, asal hafal banyak-banyak. Asal hafal. Asal hafal. Oh, kau katakan malam-malam pergi meeting. Rupanya datang sini ya. Simpan perempuan ya. Allah sumpah Tina, perempuan ini bukan aku simpan. Bina aku nombor 2 Tina, bukan orang lain. Madu kau juga Tina. Tina. Oh, bini kau nombor 2 ya. Kalau dulu aku tak mau kawin dengan kau, nak bunuh diri. Sekarang dalam diam dah buat kira ya. Jantan tak guna, nak mampus. Sepatutnya kau ditembak dengan senapan gajah. Allah, sabar Tina, sabar. Kita orang Islam. Menurut undang-undang Islam boleh kahwin sampai 4 sayang. Ini baru 2. Lagi 2 nampak akan datang Tina. Entah next cinta, entah coming soon kah. Tina. Oh, pasal nak berbini ikut undang-undang Islam ya. Pasal sembahyang, puasa, kenapa tak mau ikut undang-undang Islam? Hah? Padan lah dengan muka dia tu. Dia mampus. Ada hati nak bini 2 konon. Lebih baik kita pergi Sabah. Sabah nak buat apa? Kalau kita tak pergi Sabah, dia orang kalau bergaduh sampai pagi, kita belajar. Malu? Bukanlah kita nak masuk campur, Cik Kak. Tapi Cik Kak mesti bertimbang lah. Lelaki Cik, rumah yang kita tinggal ni bukan bapak dia tu yang main sewa. Orang sebelah. Kau cakap baik sikit, Sekarang aku terajang nanti baru tahu. Terajang dia kira. Kita punya terajang, tersimpan ke banyak gantung ke? Sudahlah jangan bising, Adin. Apa kau nak bergaduh? Sudahlah. Kau jangan campur dah. Kalau campur, dia aku cepu nanti. Oi, kau nak lawan dia? Keluarlah. Apa nak lawan keluar? Bukan jauh sangat, dah dekat ni, sir. Tak lawan, mari. Mari, masuk. Bapak. Apa tu? Nanti, Pak. Sudah. Malu kan orang sebelah. Jangan kalau nak campur. Kalau campur juga, aku cepu nanti. Kita datang bukan nak bergaduh, saudara. Tapi kita tak sabar, saudara kata pekik tengah malam. Tak malu ke dekat janjian sebelah? Kalau saudara nak berbini sampai 100 pun kita beli apa? Banyak. Bang. Tan, tak kena cepu. Ambil kau. Abang Kus. Sayang juga kau ada orang dengan aku, ya? Saudara, saya minta maaf, saudara. Apa yang telah terjadi, ya? Terima kasih. Jangan gaduh lagi, ya. Saudara. Saudara ni berbini 2 memang pandai. Tapi undang-undang bodoh. Kalau nak berbini 2 tu gila-gila lah. 1 hari sini, 1 hari sana. Baru adil. Selamat malam. Ya tak ya. Betul juga cakap dia tu. Sekarang kita berdamailah, ya. Fatimah, ini malam abang balik rumah Tina, ya. Semalam abang balik sini, ya. Mana-mana sajalah, Bang. Aduh, baik sungguh adik-adik abang. Alamak, perut dia macam batu dah. Aduh, balik Tina. Balik sayang. Aduh. Bang, siapa nama bini abang yang nombor 2 tu? Fatimah. Oh, Fatimah. Fatimah, mari sini. Marilah. Saya minta maaf ya. Sama-sama. Besok giliran awak pula ya. Iyalah. Malam. Balik ya. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Hah? Bila aku berbini? Alamak, salah bilik dah. La 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 la. La 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 la. La la la. Tak payah.
saudara nak jual motor ya? Kita tak mau belilah. Oh, kau sindir je. Ini motor aku punya motor. Aku punya suka dah. Bukan kau punya motor. Kau tahu tak? Kalau saya yang punya motor ni, dah lama saya humban dalam sungai. Saudara ni nama saya pun pandai bawa motor. Tapi bikinnya saya tak fikir saudara boleh. Saya pun dulu mekanik time je pun. Cuba saya tengok kan? Tengoklah. Ini apa dia? Ini bunyi dia terlalu sangat kuatlah macam motorbot. Pung, 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 pung begitu. Oh, pung begitu. Itu compression dia lah tinggi. Jadi saya nak bunyikan biar pelan sedikit. Nak bunyi macam ping gitu sikit. Lagi pelan. Lagi pelan. Nak kasih tak bunyi pun boleh. Ini longgarkan sikit. Ini apa ketat-ketat sangat? Tak boleh. Longgar. Ini wayar berserabut banyak saudara. Tak boleh ini macam. Ini mesti ambil dua-dua. Kasih jadi satu. Shotkan dekat bodi dia. Baru datang api. Jadi itu plug boleh hidup. Ada api. Jadi ini pun longgar-longgarkan. Ini apa? Oh, dia pakai exhaust besi rupanya. Patutlah bunyi pom-pom kuat sangat. Apa tak gantikan dengan exhaust buluh? Nanti. Tengok. Apa dia? Sudah start start. Nanti. Cuba. Oi. Saudara, jangan susah hati. Besok pagi kita panggil orang ramai-ramai kasih turun awak punya motor ya. Selamat malam. Bang, kenapa tidur kat sini? Bang, mana motor abang? Mana motosikal abang? Apa macam boleh tergantung kat situ? Inilah yang ada pelik sekarang ni. Apa macam pula motor boleh ke sana perginya? Ya, apa banyak. Bawa kamera depan. Korang dah hafal dialog semua? Boleh kita ambil gambar sekarang? Boleh tu. Korang lagi? Alright.
Siap semua. Siap semua? Kamera. Running. Go. Running. 51 by 1. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan setan Aminur Rasyid. Kan setan, syaitan, sultan. Maaf, Tuan Director. Go. Running. Take 2. Action. Berapa senang beta punya hati. Betalah yang digelarkan Sultan Aminur Rasyid. Wahai Datuk Perdana Menteri, ampun tuanku. Adakah perkabaran yang baik hari ini? Ada, Tuan. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku bukakan kandang harimaunya. Kat! Buka kandang harimau. Sekali rimau ngap, kepala engkau hilang. Kau nak mampus, buka ladang limaunya. Bodoh bahlul. Bodoh bahlul. Baik, Tuan. Go! Running. Take 3. Action! Ada, tuanku. Semalam seorang saudagar telah datang meminta supaya tuanku meresmikan pembukaan ladang limaunya. Bagus, Datuk Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sebelum subuh beta akan sampai. Sebelum subuh kau pergi buat apa? Orang belum bangun tidur. Selepas subuh kau pergi, bodoh. Go! Running. Take 4. Action! Bagus, Perdana Menteri. Bagus. Kalau begitu, besok pagi sesudah subuh beta akan sampai. Bagus, Tuan. Datuk Perdana Menteri boleh pergi. Baik, Tuan. Ampun, Tuan. Wahai Datuk Ahlil Nujum Marang Prabu Kepunden Parang Skeper, Tuan. Semalam, beta telah bermimpi. Setumpuk taik lembu telah jatuh dari langit kelepak melekat ke muka beta. Apa itu, Tok Nujum? Menurut di dalam amalan Patih, tuanku akan ditimpa bahaya. Bahaya. Tidak. Tapi taik lembu itu tidak betul-betul melengkap di muka beta. Hanya sipi jatuh kena bau beta. Apa itu, Tok Nujum? Oh, ya kena sipi. Ya. Jadi kalau kena sipi itu alamat tuanku kena demam malaria tapioka. Sipi pun tidak sipi yang sebenarnya beta ketis. Kelepak jatuh ke muka Direktur Ahmad Nisbu. Itu alamat Direktur Ahmad Nisbu nak mampus. Kenapa kepada aku? Aku tak nak kena mengenal di dalam ini gambar. Sekarang boleh bangun, Tuan Director. Jangan bimbang, Tuan Director. Saya sudah periksa penyakit Tuan Director. Saya dapati Tuan Director tidak ada sakit apa-apa. Cuma terperanjat sedikit. Baik, terima kasih Tuan Dato'. Sama-sama. Jadi saya boleh sambungkan kerja saya semula? Oh, sudah tentu sekali. Silakan. Tuan Director ambil ini kan? Ya. Saya senang datang lagi. Tuan Director bikin gambar apa sekarang? Oh, saya bikin film Bujang Lapuk di dalam negeri Baghdad. Oh, bagus ya? Bagus filmnya. Tetapi ini 3 orang bujang lapuk bikin saya jadi gila, Tuan Dato'. Silakan. Bunga. Terima kasih. Jangan-jangan kau 3 orang ni yang dimaksudkan. Memang muka kau ni lah muka bawa penyakit. Lain kali. Kalau dia ni sakit, kau jangan datang di klinik aku, tahu? Enes. Ya, pada muka kita bawa penyakit.
Sudah lama kita balik ya. Ini bunga pun dah jadi bunga teh ayam. Aku heran betul tengok direktur manis tu ni. Tadi mula-mula kita tengok dia dah baik betul. Sekali dia tengok muka kita saja. KO. Apa? Dia ada penyakit ke? Dah, kalau dia ada penyakit angin pus-pus dah. Cik Ramli, Ya, Salma. ini kopi ni. Minumlah dengan kawan-kawan ni. Terima kasih, Salma. Baik sungguh di Salma. Hai, Cik Salma. Kopi saja? Nasi-nasi tak ada? Kita belum makan lagi ni. Oh, belum makan lagi ya? Kau ni buat malu je lah. Malu konon. Engkau tu suka cakap bohong, Den. Tuhan marah tau. Apa kau tadi dengan aku tak nyekik-cekik? Cekik apa daripada pagi sampai sekarang asyik main togok air sejuk saja? Cekik konon. Lama-lama perut pun nak kembung. Barulah angin pus-pus datang. Nanti Mas siapkan ya. Cik Ramli. Cik Ramli. Salma? Kenapa, Cik Salma? Apa tu, Cik Ramli? Aduh, tidak. Melekat dekat lampu tu. Alamak. Diam, diam. Diam, diam. Ini kau ya. Apa tu, Cik Ramli? Kutu babi. Kutu babi? Allah batal sembahyang saya.